sudah tu. Hak mana kita baca? Wa ilahukum itu hak. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hasin. Itu pak dia matai pula dah. Karena Nabi baca ayat kursi ya. Hak mana ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hatta ayat kursi. Ayat kursi ni duduk di mana ni? Duduk dalam juzuk 3 surah Baqarah lagi ni, juzuk 3 ni. Tilkar rusul turun mari. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fi wala khullatun wala syafa'atun wal kafiruna humuz zalimun. Allahu la ilaha duk situ Wa ilahukum duduk mana? Duduk dalam juzuk 2. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Baca. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i. Allazina iza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turun mari. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya mari sekerak itu. Pasal mata kita hubung situ kok mana Nabi buat dak? Tu bengai. Mudah buat tu hak Nabi buat dak hubung itu. Nabi buat Allahu la selalu. Mana kata Nabi buat Allahu la? Hadis dah tak? Ada hadis. Nabi kata man qara'a ayatul kursi. Barang siapa membaca ayat kursi. Baca ayat kursi fi kulli duburis salah, pada tiap-tiap lepas maya kalau tak silap ke, falam yamna'hu min dukhulil jannah. Allah tidak tegah dia daripada masuk syurga. Boleh masuk syurga, Allah tak tegah dia masuk syurga. Ana yang baca ayat kursi setiap lepas maya. Pada ada tu? Ada. Apa mu kata tak ada? Gamuk. Padah dah kita orang penarik ni. Tara tu padah. Ni dak gaduh tak ada. Bawa molek kawan malah. Kena selalu dengan orang malah. Tu kita buatlah. Dia baca kat dulu. Mereka iso. Ngorek kita tak ada lorat dah. Bacalah. Astaghfirullahalazim. Jangan nampak keriak agak. Sekat siapa muka dak belagi lah. Siapa muka tu tak mau sapu lagi. Tapi astaghfirullah. Allahumma antas salam. Allah la mani alima a'tai. Baca Allahumma antas salam. Betul auzubillah. Betul wa ilahukum. Baca kat dulu.